Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afifah dari Pusat Komunikasi Korporat bersiaran di Studio Khas Istiadat Convocation ke-65 Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya. Dan bersama saya hari ini yang berusaha Profesor Dr. Joseph Gonzalez, pengasas dan pengarah artistik Art Dance Company dan juga alumni tahun 2010 Fakulti Seni Kreatif. Thank you so much, Prof, for joining me today. You're most welcome. Jadi mungkin Prof boleh ceritakan sedikitlah pasal diri Prof? Pasal diri saya, panjang cerita tu. Sebenarnya saya merupakan alumni daripada asalnya Fakulti Sains di Universiti Malaya, mengambil ijazah dalam bidang matematik. Tetapi berpuluh-puluh tahun selepas itu saya pulang ke Universiti Malaya untuk mengikuti program ijazah Dr. Falsafah dalam bidang seni tari di bawah Fakulti Seni Kreatif. Jadi memang berubah. Saya seorang koreografer dan seorang pendidik, dan saya masih aktif bekerja selama 5 tahun dekat London dan hampir 10 tahun dekat Hong Kong. Dan sekarang saya baru balik ke tanah air. Jadi last graduate 2010 and I'm sure you've been back after that. Yes. What is the biggest change that you can see in Universiti Malaya right now? Mula-mulanya saya rasa saya ingin mengatakan bahawa Istiadat Convocation yang ke-65 ni, sama usia dengan saya, merupakan istiadat yang sangat berbeza daripada istiadat yang saya masih mengingati daripada zaman dahulu. Yang sangat penting kali ini saya rasa menyentuh hati apabila graduan-graduan berpusing dan menghadap kepada ibu bapa mereka dan mengucapkan terima kasih atas pengorbanan. Dan saya rasa itu satu pembaharuan. Penyanyi-penyanyi yang begitu hebat yang menghiburkan kita tadi dengan semangat pelajar-pelajar tu yang saya rasa sangat berbeza. Dan juga yang adanya alumni sebagai wakil-wakil alumni kali ini merupakan pembaharuan. Pada zaman yang saya mula-mula belajar, Fakulti Seni Kreatif tidak wujud pun. Jadi bila Prof selalulah datang ke Universiti Malaya, mungkin boleh ceritakan sedikit kenangan manis sepanjang belajar. Sebagai pelajar saya ada banyak kenangan, antaranya tak berapa manis, tapi ada juga yang sangat manis. Dan saya rasa yang paling penting pada saya dalam pembelajaran di Universiti Malaya adalah walaupun saya mempelajari bidang matematik, itulah detik permulaannya saya menari. Dan itu membuka ruang kepada saya mencari satu kerjaya yang baru. Jadi dengan adanya Universiti Malaya, saya berjumpa dengan apa yang menjadi vocation dan kerjaya saya selepas itu. Yang paling penting juga kepada saya adalah persahabatan yang dijalinkan sewaktu saya berada di Universiti Malaya 40 tahun dahulu. Dan kawan-kawan daripada zaman tu, daripada Kesuma Universiti Malaya, daripada Fakulti Sains Universiti Malaya, daripada aktiviti-aktiviti agama Universiti Malaya dan sebagainya, merupakan kawan-kawan saya sehingga hari ini. Dan itu adalah sangat penting kepada saya. Jadi ia membentuk saya menjadi manusia yang lebih sempurna, yang kita cuba jadi manusia yang lebih baik, jadi manusia yang prihatin. Ia memainkan peranan yang penting dalam kesedaran saya kepada tanggungjawab sosial. Setiap graduan dari Universiti Malaya harus memikul bukan saja kepakaran dalam bidang masing-masing, tetapi apakah kepentingan diri mereka sebagai rakyat Malaysia dan sebagai ahli yang bertanggungjawab kepada masyarakat di Malaysia. Dan kesedaran ini semua bermula sewaktu saya menjadi mahasiswa di sini. Jadi banyak kenangan manis yang membentuk banyak Prof. Ya. Jadi soalan terakhir saya lah, mungkin Prof boleh kongsikan pesanan ringkas kepada para graduan yang akan memulakan kejayaan mereka selepas ini. Kepada setiap graduan, saya rasa Universiti Malaya memberi ilmu yang secukup-cukupnya untuk anda semua berjaya dalam kehidupan. Tetapi apa yang penting adalah setiap graduan
membentuk diri mereka sendiri dengan keyakinan, memahami kekuatan masing-masing, mementingkan aspek-aspek komunikasi, kemampanan, sustainability merupakan perkara yang sangat penting sekarang. Dan saya rasa sentiasa bersedia untuk mempelajari benda-benda baru. Jadi saya rasa lifelong learning adalah sesuatu yang saya masih berpegang kuat, dan saya juga terus belajar bidang-bidang seni tari, tetapi bidang-bidang lain seperti pengurusan dan juga bidang falsafah Buddhist Studies yang saya ambil dekat Hong Kong. Jadi kita sentiasa kena fleksibel. Bukan saja badan penari, tetapi minda kita kena fleksibel untuk perubahan. We have to be ready for change, and we have to change ourselves and adapt to apa yang berubah di dalam kehidupan kita. Sekarang ni kita semua bercakap berkenaan dengan AI contohnya. Jadi itulah seharusnya graduan-graduan bersiap sedia. Thank you so much, Prof. Untuk You're welcome, tadi. Afifah. Thank you. Jadi itu dia perkongsian daripada alumni Universiti Malaya yang berusaha Profesor Dr. Joseph Gonzalez, alumni tahun 2010 Fakulti Seni Kreatif di studio khas Istiadat Convocation ke-65 Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih so much. Terima kasih. You started speaking in English.